Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bawakan anda ke Susankaku Tower di Osaka. Jom. Hari ini kami menaiki taksi untuk menuju ke Sensekai area di mana terletaknya tower ini. Tower ini tidaklah tinggi, hanya 103 meter dan lebih rendah daripada Menara All-Star yang ketinggiannya 165 meter. Walaupun ketinggiannya tidaklah tinggi mana, tetapi ini adalah lokasi yang wajib anda hadir jika anda ke Osaka. Menara ini dibina atas dasar untuk sebagai simbol kebangkitan Osaka dan juga harapan masyarakat tempatan. Laluan ke puncak ada banyak tol dan anda terpaksa singgah bergambar di sini seperti laluan yang telah disediakan. Menaiki lift klasik ini lebih kurang 1 minit walaupun tidaklah setinggi mana. Apapun, enjoy pemandangan dan telah pun sampai ke tingkat 5. Baiklah, inilah dia pemandangan daripada tingkat 5. Alhamdulillah, cuaca yang cukup baik untuk kami melihat 360 degree Bandaraya Osaka. Salam jumpa lagi, jangan lupa follow Ilham Fly Studio. Jumpa di next video.